Okey, sekarang saya berada di Peugeot 2008. Saya ada urusan sedikit dekat Pulau Pinang dan kita akan test berapa jauh boleh pergi dengan satu tangki minyak penuh. Sekarang tangki minyak penuh dengan range anggaran 580 km. Kita nak reset dulu trip. Okey, kita reset, tekan lama-lama. Okey, lepas tu kita akan startlah perjalanan daripada trip reset ni. Kita boleh pergi, kita boleh tahulah berapa jarak sebenar yang kita boleh dapat dengan Peugeot 2008 daripada KL ke Pulau Pinang. To be specific, dekat area Kepala Batas. Okey, kita rehat kejap dekat Aren Atapa. Kita tengok berapa perjalanan kita. 137 km. Okey, lagi 680 yang memang padu. Nampak 3D iCockpit punya ni kan, parallax effect. Tengok. Okey, kita sambung perjalanan kita ke Kepala Batai. Ini kita punya pesaing Mazda CX-3, pesaing Peugeot 2008. Tapi harga dia mahal sikit lah daripada Peugeot ni. Mahal-mahal pun ada benda yang tak ada. Peugeot ada bendanya. Kita dekat exit Bukit Tambun sangkut kat sini pukul 7. Nak buka dah pun. Sejak buka dalam kereta kat ni kan. Tengok kita punya statistik, ada dalam 520 km. Julat tinggal. Kita tengok trip. Alright. Kita dah travel. Kita dah berjalan sepanjang 318 km. Tak nampak. 5.5 liter per 100 km. Bersamaan dengan 18 km per liter macam tu. Malam ni kita rehat dekat Kepala Batas tapi sekarang ni nak singgah kat Bukit Mertajam dulu. Nak buka, semayang, rehat sekejap. Lepas tu sambung lagi sikit perjalanan daripada Bukit Mertajam ke Kepala Batas. First time rasa McChicken. Ni McChicken punya burger lah. Not bad lah. Okay lah. Isi pun banyak ni. Kita nak tengok kalau welcome unlock dia macam mana. Inilah dia. Lampu kuning bukan putih. Tapi tengoklah kalau boleh tukar kan. Background putih. Tapi satu saja lampu. Ada welcome screen sikit. Ambient light. Satu ni je. Depan sahaja. Kiri kanan. Belakang tak ada. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, ini daripada belakang. Okey, lampu lighting dia. Tapi sayang, lampu setir warna kuning lagi. Dia kena pakai warna putih baru nampak cun. Sebab depan lah dah pakai lampu LED. Jadi dah sampai area Bertam ni, Bertam Kepala Batas ni semua kan. Ni kita punya rumusan perjalanan lah. Kita tukar sikit apa nama. Kita dah travel sepanjang 363 km, 5.7 liter. Siap tadi sangkut jam, exit tol tadi semua. Lalu jalan dalam apa benda semua sikit. Jalan bandar sikit. Okay, traffic light semua. Jadi memang agak reasonable. Dan kalau tengok julat yang tinggal pun 430 km range. Hampir nak separuh tangki dah. Jadi kita nak berehat dulu. Okay, hari kedua tak banyak bergerak sangat lah, sebab lebih banyak pada urusan seharian. Dan hari ketiga baru kita akan sambung perjalanan untuk habiskan tangki Peugeot 2008 ni. Bye. Good morning Malaysia, bak kata Abang Gan. Kita hari kedua. Cantik sawah padi. Bendang. Hari ni hari kedua trip. Tapi hari kedua ni banyak pada urusan dan program lah. Jadinya kereta ni tak banyak sangat berjalan pada hari kedua ni. Mungkin malam sikit lepas terawih ke apa, jalan sikit, mungkin nak cari makan ke apa benda kan. Hari ketiga tu baru kita sambung perjalanan untuk menghabiskan satu tangki minyak tu. Tapi taklah habis sampai kering lah. Kita nak tengok sampai dia dah capai E. Okay, kotor ni dah sebab hujan lah. Lalu sikit off-road semua. Memang kita test pengawalan ataupun maneuverability. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ketiga. Kita nak bergerak daripada Kepala Batas dan balik ke KL. Dan kita tengok berapa dah jalan. Kita dah jalan 400 km setakat ini dengan 16.1 km per liter. Ada lagi baki julat anggaran 310 km. Sepatutnya kan habis minyak dekat mana-mana area dekat Perak lah, mungkin dekat Tanjung Malim. Tapi nanti mungkin kita akan exit. Kita akan cuba untuk exit Tanjung Malim. Kita akan ikut jalan dalam sikit lah. Kita dah saja nak test, range test ni kan, fuel ni. Kita akan ikut jalan dalam. Highway mungkin dalam 70% ke 80%. Tapi jalan dalam pun kita lalu juga. Kita nak tengok macam mana. Dia akan habis dekat mana. Nantikan. Cantik Masjid Abdullah Fahim.
dah suku bersamaan dengan 190 km jangkaan, dan mungkin akan trigger minyak rendah dekat mungkin di Tanjung Malim nanti. Mungkin kita dah pun travel sepanjang 534 km, steady 19.3 km per liter. Sekarang masuk gear manual ni gear 4 lah. Sekarang tengah turun bukit lepas daripada Terowong Menora. Sambil tu kita tekan-tekan brake sikit. Tapi engine braking dia memang cun lah. Okay, tengok tu, sila guna gear rendah, turunlah gear rendah ikut kesesuaian, ikut kereta. Sekarang ni gear 4 lah. Gear 4, RPM hampir 3000. Kita steady je turun. Cantik. Lagi kemas kini ada update sikit. Tadi baru saja keluar notifikasi minyak dah kurang, tinggal 95 km julat anggaran, dan kita tengok kita telah berjalan sepanjang 674 km dengan 16.9 km per liter. Purata penggunaan bahan api. Jadi mungkin kita akan berhenti di Tanjung Malim, dan kita akan hentikan kita punya ujian lah. Kita nak tengok berapa jarak keseluruhan yang boleh dicapai dengan satu tangki minyak penuh Peugeot 2008. Kita nak hentikan kita punya test lah, kita punya ujian range test untuk Peugeot 2008. Apa yang kita dapat, kita telah pun berjalan sepanjang 693, tapi boleh lagi push lagi sampai mungkin 700 ke 750 km macam tu. Cumanya saya nak memutuskan untuk hentikan kita punya ujian ni sebab nak kurangkan risiko lah. Jadi kita nak hentikan lah kita punya ni. Inilah dia hasil perjalanan daripada KL, Penang dan balik semula ke KL, tapi kita berada di Tanjung Malim. Jadi kita dapatlah hasilnya ni. Rasanya itu saja kita punya ujian dan sedikit vlog. Okay, sepanjang bulan puasa punya trip ni kan. Jangan lupa untuk bantu saya like, komen dan share serta subscribe sekali channel YouTube ni. Dan kalau anda nak memberi sumbangan melalui Super Thanks, anda boleh bagi juga di bawah video. Kita akan jumpa lagi. Kalau ada mana-mana brand lain yang sedang menonton video ni, kod-kod lah kalau anda nak bagi saya unit mana-mana model kereta untuk saya test. Kita test range semua, boleh contact lah di bawah melalui website. Dan kita akan berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye bye. Terima kasih. Inilah dia Peugeot 2008 range test merangkumi vlog.